Assalamualaikum, apa khabar sahabat-sahabat semua Semoga sahabat-sahabat yang budiman semua, budiwati semua berada dalam keadaan sihat walafiat Jadi di sini saya ada satu jenis makjun yang untuk bagi sikit penerangan pada sahabat semua Sekarang ni kita pun tahu banyak penyakit yang datang hari ni sekarang Macam-macam penyakit, terutama penyakit sendi kita, otot-otot kaki kita semua terasa sakit kan. Bila jalan jauh sikit aja kan terasa lengu lah, kemudian berdenyut-denyut lah kaki kita, ya tak? Kemudian kita kena picit lah, kena urut lah. Sekarang ni tak perlu tu, urut semua tak perlu. Kalau kita rasa nakkan satu kesembuhan pada penyakit untuk kurangkan penyakit ini, ada satu jenis makjun yang dinamakan makjun herba. Ini dia makjun herba. Jadi sahabat boleh tengok makjun herba nama ubat. Ini bukan ubat ini makjun. Mana dia ni kau lari apa pasal? Ini dia. Makjun herba yang ada di sini. Ini makjun herba Nama dia makjun herba. Kelebihan dia banyak di makjun ni. Dia ada punya khasiat, dia banyak khasiat dia di sini Jadi kalau kita makan dia insya-Allah yang mana orang kata kaki dia terasa orang kata lengu-lengu, sendi-sendi terasa sakit, lengu, kemudian terasa berdenyut bila berjalan sikit dah berdenyut. Kadang kita nak masak pun kan, nak masak kat dapur, orang kata masa nak masak pun di lama-lama pun terasa sakit, lengu-lengu kaki. Aduh, macam mana aku ni, kaki aku ni apa, aku nak makan ni sakitnya. Kemudian kadang kita suruh rumah kita urut, suami kita urut kaki kita pakai minyak lah, insya-Allah. Tapi ini ada satu jenis ini bukan ubat ini sentimen orang kata mana sejenis makjun herba nama makjun ni. Ini dia makjun herba. Ni ada surat yang besar sikit. Nampak tak? Makjun herba. Dia makjun ni khasiat dia melegakan kerandangan dan kesakitan pada sendi kita. Dia mengurangkan, melegakan kerandangan dan kesakitan pada sendi kita. Dan kedua, dia menguatkan otot pada bahagian sendi kita. Kita makan 2 biji ni insya-Allah dia akan mengurangkan, orang kata menguatkan otot kita. Mana kalau otot kita sebelum tu lengu-lengu, kita akan kuatkan lagi insya-Allah pada bahagian sendi kita, di sendi-sendi kita tu. Dan dia membantu membuang angin. Kalau kita kita makan ubat ni, mana kita selalu buang angin apa? Kentut lah, kentut pot. Itulah bunyi macam mana bunyi dia tu, pot. Yang ada kentut tu boleh lagu tahu, ada kentut berlagu juga. Pada otot dan bahagian sendi kita. Itu kelebihan dia. Itu khasiat-khasiat yang ada di dalam herba makjun ni, makjun herba ni. Dan pilihan herba dia, dia campuran dia daripada makjun ni, dia ada campuran dia, ginseng, kayu manis, bunga lawang, tongkat ali, madu dan juga halia. Itu bahan-bahan yang dicampuri dalam makjun ni, makjun herba ni. Campuran itulah bahan-bahan yang dibuat campuran dia. Itu mana semua benda-benda yang dicampur ni mempunyai khasiat yang tersendiri sahabat Jadi kalau kita cuba makan ni ubat insya-Allah. Ini bukan ubat ini makjun. Kalau ubat lain. Jadi satu nasihat saya, kalau ada siapa-siapa makan ubat doktor apakah kan, kalau macam kata kita ada makan ubat doktor, ubat klinik, jadi cara kita jangan makan dulu. Kita makan ubat dulu, kemudian lepaskan 2 jam baru kita makan makjun ni, makjun herba ni, baru kita makan. Ambil 2 biji makan dia. Aturan makan dia, tu cara makan dia, makan 1 ataupun 2 biji. 2 kali sehari makan, 2 kali. Maknanya pagi sekali, malam sekali. Makan dia selepas kita minum air pagi ataupun selepas kita makan malam. Itu cara pemakanan dia. Kita nak ambil sebiji ke 2 biji pun boleh. Tapi kalau kita rasa kuat sakit, kita ambil 2 biji lagi baik. Kalau macam kata sakit kita ada kekurangan, kita cubalah ambil sebiji aja dulu insya-Allah. Dan jangan kita makan selepas makan nasi kita makan dia. Tapi kalau orang yang makan ubat tu dulu, kemudian selepas tu lepas 2 jam baru kita makan ni makjun ni. Jadi biar ubat tu jalan dulu,
dan kesan daripada makjun ni akan ikut kita untuk mendapatkan kesembuhan mana meringankan beban kita dalam kesakitan sendi-sendi dan otot-otot kita ni, insya-Allah. Itu dia saya ingin beritahu pada sahabat. Dia digalakkan. Jadi kalau kita makan katakan sebiji ke 2 biji kan, kita kena minum air 1 gelas. Air putih bukan air kopi O ke, bukan TO bukan. Air kosong. Air kosong, air suam ke air kosong. Minum 1 gelas, jangan 1 sudu ke 2-3 sudu, tak mau. Kena 1 gelas. Pasal apa? Biar obat tu jalan dengan baik sekali dan tak ada tersekat-sekat. Jadi dia akan hancur dalam kita punya tubuh badan ni. Terus ke dia akan pergi ke sendi-sendi kita. Perjalanan darah kita pun akan berjalan dengan baik nanti. Itulah yang kita nak lakukan, insya-Allah. Tapi satu lagi benda ni dilarang digunakan pada ibu-ibu yang sedang hamil. Ibu-ibu yang hamil jangan ambil ni obat. Ni bukan obat, silap saya. Jangan ambil ni makjun herba. Jangan kita ambil, cuba-cuba ambil. Dan juga jauhikan daripada kanak-kanak. Anak-anak kita jauhkan daripada benda-benda ni. Kalau boleh kita simpan di tempat yang tinggi. Simpan dalam peti ais pun boleh. Kalau nak simpan dalam peti ais pun boleh. Ataupun simpan di tempat yang tinggi. Jangan anak kita letak dekat bawah tepi meja kan. Mana tahu anak kita ni seorang yang nakal baru 2-3 tahun. Sekali dia gabar-gabar dia buka. Mana tahu kita, orang kata kita tutup pun tak terik kan. Dia buka, dia ambil, dia masuk mula. Ini semua bahaya. Jaga jaga pada anak-anak dan juga pada wanita-wanita yang hamil. Tapi dia baik untuk wanita yang telah bersalin. Yang bersalin boleh ambil ubat ni. Lagi bagus. Lagi bagus kalau kita wanita dah bersalin, kita cuba ambil ubat ni, insya-Allah. Ni ubat pula, gila-gila aku kata ni ubat. Ini bukan ubat lah, ini herba. Makjun herba, nama dia makjun herba. Nampak tu makjun herba. Saya duduk tunjukkan dekat lagi. Ni makjun herba ni. Jadi itulah khasiat-khasiat yang ada di makjun herba ni. Jadi kalau siapa rasa nak beli kan, tekan di bio saya, tekan di profil saya tu, profil Abang Zai. Kemudian ada beg kuning situ, tekan beg kuning. Tekan beg kuning, kemudian boleh order. InsyaAllah penghantaran dia percuma. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi lain hari. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.